Sembang-sembang, simbang, simas. Borak santai memang kelas. Cerita hangat, info deras. Sembang-sembang, simbang, simas. Selamat datang semua sekali. Mari duduk, jom kita sembang sini. Topik best, cerita sana sini. Sembang-sembang sampai puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Sembang-Sembang Seri Emas episod 8 2025. Saya Ida Laila, hos anda pada hari ini. Jom bersama-sama kami mengupas tentang satu topik yang agak ilmiah tapi amat penting untuk difahami lebih-lebih lagi dalam era digital dan kecerdasan buatan atau AI yang semakin dikenali sekarang ini. Okay, data science. Apa yang anda perlu tahu? Istilah data science ni jarang digunakan dan kurang dibincangkan secara meluas di Malaysia. Jadi ramai di antara kita ni lebih kenal AI berbanding dengan data science. Sedangkan AI itu adalah sebahagian daripada proses dalam data science. Sebenarnya telah ramai pun ahli akademik yang telah mengkaji, meneroka dan menghasilkan model-model data yang dalam kajian mereka. Bidang ini sangat berguna dan amat diperlukanlah. Biasanya akan digunakan dalam bidang untuk membuat ramalan, jangkaan atau keputusan berasaskan data. Untuk kupasan lanjut mengenai topik hari ini, mestilah kita nak dengar pandangan daripada yang lebih arif, lebih pakar dan menjadi rujukan ramai. Bertuah kita pada hari ini bersama-sama kita seorang tokoh akademik yang sangat hebat dan juga antara pensyarah yang selalu menjadi favorit pelajar. Beliau ialah yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Azham Hussein. Selamat datang, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Ida dan juga terima kasih kepada Politeknik ataupun Polimas yang menjemput saya. Saya sangat gembira berada di sini. Prof. Azham merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Perkomputeran Universiti Utara Malaysia dan beliau juga pernah menjawat jawatan dekan di fakulti yang sama. Yang lebih membanggakan, Prof. Azham baru saja dilantik sebagai panel industri Polimas. Tahniah, Prof. Jadi kita dengar sendirilah kupasan dan pandangan daripada Prof. Azham selepas ini, ya. Tetamu kita yang kedua, seorang anak muda berbakat besar, Putra Ammar bin Muhammad Rizwan, merupakan pelajar Polimas dan pemenang Naib Johan Data Hackathon Polisisi 2024. Apa khabar, Putra? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya untuk kita punya sesi pada hari ini. Saya harap saya boleh berikan sedikit perkongsian lah untuk kita punya perbincangan berkenaan dengan data sains ini. Baiklah. Prof, semua orang dah biasa dengan data. Data ni adalah ada dalam pelbagai bentuk lah. Image, nombor, teks. Dan dalam teks pula kita ada dua jenis, data berstruktur dan data tidak berstruktur. Data yang tidak berstruktur ni lah yang seperti kita dapati dalam komen, review daripada social media. Jadi data-data yang tidak berstruktur ni sebenarnya sangat penting dan amat berguna dalam aplikasi sains data ni. Jadi data ini boleh diekstrak untuk membuat analisis sentimen, ramalan trend, kajian pasaran dan banyak lagi. Jadi secara mudahnya, data ni adalah informasi atau fakta yang menerangkan atau menggambarkan tentang sesuatu di sekeliling kita ni. Jadi kalau data ni asalnya adalah dalam bentuk yang belum diproses. Apabila ia diproses atau dianalisis, ia akan menjadi maklumat. Maklumat inilah yang berguna untuk kita buat ramalan, jangkaan atau keputusan. Jadi Prof, sebenarnya apa data sains ni? Apa kaitan data sains dengan data? Dan apa pula kepentingan data? Ya, Pak Ida, terima kasih ya. Sebenarnya data sains ni adalah satu teknik ya, ataupun satu pendekatan, metod di mana kita menggabungkan konsep sains komputer, statistik dan juga teknik-teknik ataupun tools yang kita gunakan untuk memproses data. Ya. So komponen dia dalam data science ni secara asasnya adalah pengumpulan data. Sebagaimana yang kita tahu, data ni bukan sahaja berbentuk nombor, tetapi data juga
dalam bentuk image, ya, video pun adalah data. Ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ya, pengumpulan data ni kadang-kadang kita dapat kumpul data, tetapi apabila data tu terlalu banyak, ya, kita perlu membuat pembersihan data. Ya. Kita buat data cleaning dulu. Ya. Setelah data cleaning kita buat, kita dapat data tersebut, data yang bersih, dan disitulah kita akan buat data training. Ya. Kita buat analisis, ya, menggunakan tool. Ya. Teknik-teknik yang kita ada, yang kita gabungkan tadi itu, ya, daripada pembersihan data, model tersebut, ya, daripada data-data yang telah kita bersihkan tadi, kita trade dan kita akan dapat satu pattern data. Daripada pattern tersebutlah kita akan bangunkan model ataupun algoritma. So daripada algoritma tersebut, kita dapat, kita run, dan maka kita akan melihat visualize the data. Okay, kita visualize data dalam bentuk dashboard sebagai contohnya yang sangat bermaklumat, sangat bermanfaat dan maklumat kepada industri dan juga bidang-bidang yang lain. Ya. Jadi daripada dashboard tersebutlah majikan, industri dia akan menjadi satu informasi untuk membuat keputusan. Secara asasnya itulah data science. Okey Prof, data science, bidang data science ni kita tahu dah semakin berkembang pesat lah. Tapi dalam banyak-banyak industri mana yang paling banyak menggunakan ataupun aplikasikan data science, dan macam mana sebenarnya data science ini boleh ubah cara industri itu beroperasi? Ya, betul dah. Ya. Data science ni paling popular adalah e-commerce atau e-dagang. Sebagaimana kita menggunakan Shopee sebagai contoh, salah satu platform e-dagang sangat-sangat popular dan sangat-sangat penting kepada syarikat atau industri yang berasaskan commerce. Apa yang dia orang buat, so bila data dia orang terlalu banyak, kan sebagai contoh yang mudah, Shopee, dia ada data buyer, dia ada data seller, dia ada data inventory, dia ada data record pembelian sebagai contoh, dan banyak lagi data-data tersebut. So data-data tersebut diproses kan untuk melihat pattern secara tak langsung. Daripada pattern tersebut, dia orang develop algoritma. Ya, nak tengok user reference, view. Betul. Daripada situlah dia orang akan buat ramalan. Sebab apa dia orang buat sale yang tinggi pada bulan Disember sebagai contoh. So kita faham, bulan Disember, kalau kita tengok pattern-pattern sebelum ni kan, Disember sale meningkat. Begitu juga dengan sebelum menyambut Hari Raya ataupun menyambut Chinese New Year, sama. So pattern-pattern ni diorang dah lama buat. Diorang dah study. So berdasarkan pattern-pattern ni lah, diorang come up with a strategi. Strategi untuk tingkatkan promosi. Berbincang sesama seller. Apakah promosi yang kita boleh buat? So itu satu contoh lah. Banyak lagi ya. Bidang manufacturing pun sama juga. Pembuatan, bidang healthcare, kesihatan pun sama juga. Diorang perlukan data-data yang banyak ni untuk dia proses, tingkatkan. Tapi again, yang paling penting sekarang ni, bidang penjagaan. Kalau sesiapa yang mampu menguasai bidang data science ini, mereka lah yang akan lead dalam penjagaan. Okey, nampaknya semakin rancak ya sembang-sembang kita ni. Okey, saya Putra sebagai seorang pelajar ya. Bagaimana pengalaman Putra apabila mula-mula didedahkan dengan bidang data science ni? Pada peringkat awalnya, saya tidaklah begitu terdedah ataupun mengetahui pasal data science ni. Tapi selepas saya join tu data hackathon, saya mulai sedar yang bahawasanya data science ni memang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Pada contohnya, bila kita nak selesaikan satu masalah, kita kena tengok data-data untuk kita buat satu keputusan yang tepat lah. Bila kita perlu diagnose dan sebagainya. Dan terutama bila kita nak sampaikan kepada kita punya audience ataupun panel, supaya lebih jelas dan faham bagaimana kita nak sampaikan. Selalunya kita akan menggunakan visualization lah, seperti graf dan sebagainya, supaya bila audience tengok tu, dia faham terus. Okay. Jadi Putra dah nampak lah potensi bidang ni.
Ya, saya mula lihat yang data science ni dah begitu relevan untuk ketika ini. Apatah lagi bila sesuatu organisasi ataupun industri khususnya bila mereka nak kembangkan ataupun capai satu objektif, dia orang perlu memastikanlah yang mereka punya kelemahan, kekuatan di mana supaya mereka dapat capai dia orang punya objektif lah. Okey Prof, berdasarkan pengalaman Prof lah, apa cabaran terbesar untuk kita kembangkan data science ni di Malaysia? Ya, data science merupakan satu bidang yang baru di Malaysia ni. Sudah tentunya kita menghadapi beberapa cabaran melaksanakan. Kita tahu, kita dah faham kebaikan data science. Tapi di Malaysia ni, pada saya still kita masih lagi di belakang. Cabaran utama of course talent lah. Talent. So kita punya talent sekarang ni, ya, kalau nak ikut ni di universiti, kalau nak ikut ni boleh kata semua universiti ada bidang computer science, IT. Betul. Tetapi yang menjurus kepada data science ni semakin berkembang. Dia bukanlah tak ada, tapi ada, tapi semakin berkembang. Buat masa ni belum matang. Ya. Dan saya juga pernah terlibat dalam penawaran program baru daripada universiti lain. So far saya menjadi penilai untuk Universiti Malaysia Sabah dan juga OUM, Wawasan Open University. Diorang dah start data science. Dia come out with ijazah sarjana muda data science. Jadi nak matang kita perlukan masa. Mungkin lagi 2 atau 3 tahun insya-Allah kita akan lebih Lahirkan lebih ramai. Lahirkan lebih ramai. Sampai itu juga ada beberapa lagi kelemahan yang perlu perbaiki, ya. Sebagai contohnya di bidang industri sendiri, ya. Ada industri yang kurang faham dan belum berani untuk meneroka bidang data science ini, ya. Jadi kita perlukan pendedahan lah, pendedahan kepada industri, pendedahan kepada anak muda, talent untuk meneroka bidang data science yang mempunyai potensi yang sangat-sangat besar di Malaysia ini. Okey, satu lagi. Sekarang ni ramai sangat menjadi mangsa kepada scammers ni kan, scam. Jadi kadang-kadang sebab terlalu banyak sangat kita kongsi maklumat kita, terutamanya maklumat peribadi lah dekat social media kan. Jadi macam kita selalu kita selalu update kita punya lokasi, video, jawatan kita dan sebagainya. Tanpa sedar itu semua ni boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat jahat lah, ya. Jadi apa saranan Prof untuk orang ramai di luar sana supaya lebih berhati-hati bila berkongsi benda-benda macam ni? Ya, betul tu Faida. Kita ialah apabila kita kurang pengetahuan tentang digital footprint sebagai contoh. Digital footprint ni dia ada kebaikan, ada kelemahan. Jadi kita ni kadang-kadang seronok nak berkongsi kan, dengan niat untuk sama-sama kita berkongsi kegembiraan. Sebagai contohnya baru ni raya, ramai orang masuk upload gambar raya dalam Facebook sebagai contohnya dan juga Instagram, social media lah. Secara tak langsung kita telah meninggalkan jejak. Secara tak langsung orang tahu kita berada di mana, kita dengan siapa, siapa pasangan kita, kan? Apa kebaikan dia? Kebaikan dia sebenarnya datang daripada industri lah. Industri kalau nak interview lah sebagai contoh. Saya sendiri pernah pengalaman sebelum saya interview, saya pergi cari dulu dia punya account, saya check. Kan? Secara tak langsung saya beritahu apakah minat dia. Kan? Dia ni suka pergi mana? Kan? Jadi bila kita melihat semua yang positif dan kita ada keinginan untuk panggil. Kalau kita tengok semua negatif, contohnya asyik mengatur orang, asyik belajar elok, kan? Asyik mengumpat. Jadi nampak lah kat situ kan. Itu kelebihan persepsi, kelebihan kepada industri untuk melihat. Tapi dari segi diri kita sendiri sebagai contohnya, jadi tak salah kalau kita nak update social media, tak salah, tetapi berhati-hati. Kan? Memang kita tahu orang akan
boleh dengan senangnya untuk mencari maklumat berkaitan kita. Jadi pandangan saya lah, kalau nak update dalam model dalam media sosial tak salah, cuma perlu berhati-hati dan melihat kita punya rakan sekeliling kita. Pastikan betul-betul rakan kita yang friend dengan kita, dan kita kena set kita punya posting kita lebih kepada privacy lah, supaya tidak mudah diakses oleh semua. Putra, dalam hackathon tempoh hari, apa cabaran yang rasa paling besar lah yang dihadapi? Semasa saya menyertai data hackathon tu, cabaran yang paling saya suka hadapi adalah apabila saya perlu diagnose data-data yang diberikan. Data yang diberikan memang sangat-sangatlah banyak supaya kita dapat jawab pada problem statement yang diberikan. So macam yang Prof cakap, macam mana kita nak tengok pattern tersebut untuk kita mencapai solusi. Dalam data science ada yang mengatakan yang tidak ada yang salah. As long kita punya pendapat itu berlandaskan fakta dan juga data yang diberikan. So memang kita memerlukan banyaklah alatan, tools dan AI untuk kita mendapatkan satu solusi ataupun keputusan yang tepat dan juga kondusif. Okey, tapi best kan pengalaman macam ni. Yang ni lah pengalaman ni biasanya pelajaran yang sangat bermakna dalam hidup kita. Selalunya belajar melalui pengalaman ni lebih mudah, lebih kita mudah faham, lebih mudah kita ingat kan? Betul tak? Ya, betul Puan. Apabila saya join kompetisi tersebut, saya mula nampak kepentingan data ini. Seterusnya, apabila saya mendapat bantuan daripada para mentor, daripada para panel, kita have a healthy argument yang mana dapat meningkatkan saya punya critical thinking dan juga brainstorm untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Okey, Prof, apakah pengetahuan dan kemahiran lah yang diperlukan? Mungkin di luar sana ada yang berminat nak menceburi bidang ni ataupun nak sambung pengajian dalam bidang ni. Okey, jadi apa pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk bidang data science ni, dan apakah peluang kerjaya yang ditawarkan di luar sana? Ya, data science ni benda yang telah berkembang di Malaysia. Dan alhamdulillah kerajaan kita pun sedar. Dan sekarang ni kalau kita tengok di sekolah, kalau dulu tak ada, kalau ada pun di peringkat after form 3. Tapi sekarang ni tingkatan 1 dah ada aliran sains komputer. So ini adalah satu inisiatif yang baik daripada kerajaan untuk mengembangkan. Kita perlukan talent-talent daripada awal lagi. Daripada muda, satu kelas tersebut ada computer science punya pelajar yang kita boleh bentuk daripada awal. Kan? Kemahiran penyelesaian masalah masih lagi menjadi satu yang penting. Jadi di sekolah tu saya tengok, mereka dah mula. Computer science bukan setakat programming, tetapi dia orang juga belajar problem solving dan juga algoritma. So ini sangat bagus, ini sangat baik untuk pelajar-pelajar tersebut terus menyambung pengajian, dan kalau boleh fokus kepada data science lebih baiklah. Soalan yang kedua tadi, Peluang kerjaya. peluang kerjaya. So tidak dapat dinafikan peluang kerjaya sekarang ni sangat meluas. Kalau kita tengok dalam iklan-iklan pekerjaan pun, top ranking is a data scientist. Data scientist come from data science ni data scientist, bidang-bidang IT ni menjadi top. Tapi kalau kita lihat balik dia punya ranking dalam sains komputer ni, ranking dia data analytic dengan data science menjadi rank first lah untuk peluang kerjaya. Jadi dengan peluang kerjaya yang tinggi ni, anak muda macam Putra ni mempunyai peluang yang besar untuk mencebur dalam bidang data science. Kalau gaji jangan cakap lah kan, rank nombor 1 is a data scientist dan juga data analytic lah. Saya kata peluang tu sangat besar untuk anak muda menceburkan diri dalam bidang data science. Oh, menarik tu. Okey, Putra. Selepas masuk hackathon tu, selepas menyertai hackathon, ada perancangan tak nak sambung pengajian dalam bidang ni, bidang data science? Ya, saya telah pun consider untuk saya ambil dalam bidang data science ni. Apabila saya sedar kan, macam doktor cakap, ada kajian menunjukkan data science ni antara the most demand yang industri kita perlukan sekarang. So memang saya harapkan yang penonton di luar sana, terutama student,
kita perlu follow up dengan the trend industri supaya kita dapat kekal relevan di masa-masa yang akan datang lah dan dapat meningkatkan kemahiran masing-masing. Ya. Okey, sebenarnya banyak lagi soalan nak diajukan ni. Jadi kita dah sampai sebenarnya ke penghujung Sembang-Sembang Seri Emas episod 8. Terima kasih yang berusaha Prof. Teknologis Dr. Azham dan Putra Amal di atas perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat dan sangat menarik. Jadi kita harap lebih ramai lagi lah yang akan menceburi bidang data science ni. Jadi apa yang dapat disimpulkan ya, data science ini bukan sekadar satu bidang teori. Tapi ia mempunyai kesan langsung dalam kehidupan seharian kita. Data science mengubah cara kita hidup dan bekerja. Itu sahaja untuk episod kali ini dalam Educast Polisisi 2025. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik. Jumpa lagi episod akan datang.